Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua para penonton dan para juri yang bijaksana. Saya amat teruja dan berterima kasih kerana diberikan peluang untuk berkongsi mengenai sebuah buku yang telah saya baca. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ainur Madia binti Muhammad Razif, merupakan murid tingkatan 4 di SMJK Konvent Datuk Keramat. Kod sekolah saya ialah PEB 1098. Dalam video ini, saya akan memperkenalkan sebuah karya agung yang tak lapau dek ujang, tak lekang dek panas, iaitu Tenggelamnya Kapal Wonder Witch, hasil nukilan Hamka. Para penonton, novel ini bukan sekadar kisah cinta tragis semata-mata. Dengan gaya bahasa yang indah dan jalan cerita yang menyentuh emosi, buku ini pastinya meninggalkan kesan mendalam kepada pembaca. Dan peribahasa Melayu ada mengatakan bahawa tak kenal maka tak cinta. Sebelum saya berkongsi mengenai isi kandungan buku ini dengan lebih mendalam, mari kita bersama-sama mengenali pengarang karya ini. Pengarang novel ini ialah Hamka, atau nama penuhnya Haji Abdul Malik Karim Amula, adalah seorang ulama, sastrawan dan ahli falsafah terkenal daripada Indonesia. Beliau lahir pada 17 Februari 1908 di Sumatera Barat dan merupakan tokoh berpengaruh dalam dunia kesusastraan Melayu. Tenggelamnya Kapal Wonder Witch, sebuah hasil fiksyen yang ditulis oleh Hamka. Meskipun karya ini ditulis berdasarkan peristiwa sejarah, cerita dalam buku ini adalah rekaan semata-mata dan tidak benar-benar terjadi, sekaligus menjadi sebuah karya fiksyen. Novel ini mengandungi 290 bilangan muka surat yang terdiri daripada 32 bab tertentu. Novel ini mengisahkan tentang Zainuddin, seorang pemuda keturunan Minangkabau yang tidak diterima oleh masyarakat kerana statusnya anak luar nikah. Dia jatuh cinta kepada Hayati, seorang gadis daripada keluarga bangsawan Minangkabau. Namun begitu, percintaan mereka dihalang oleh adat yang mementingkan keturunan dan darjat. Hayati akhirnya berkahwin dengan Aziz, seorang lelaki kaya tetapi tidak setia. Kecewa dan patah hati, Zainuddin membawa diri ke Jawa menjadi seorang penulis terkenal. Takdir menemukan mereka semula dalam keadaan yang menyedihkan. Dan peristiwa tragis berlaku apabila kapal Wonder Witch yang membawa Hayati karam di lautan. Antara kelebihan novel ini ialah gaya bahasa Hamka yang indah dengan penggunaan metafora dan perumpamaan yang menyentuh perasaan. Selain itu, karya ini dapat memberikan pemahaman tentang adat dan budaya kepada pembaca kerana menggambarkan kehidupan masyarakat Indonesia pada zaman dahulu. Khususnya dalam konteks adat Minangkabau, buku ini juga mengajarkan nilai-nilai seperti kesetiaan, keikhlasan dan pengorbanan dalam hubungan. Nilai pengetahuan yang boleh diperolehi dan diaplikasikan setelah membaca buku ini ialah novel ini mengajarkan bahawa setiap manusia akan berhadapan dengan cabaran dalam kehidupan. Tetapi mereka yang berjaya ialah mereka yang tidak berputus asa. Nilai ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita dengan tidak mudah menyerah apabila berhadapan dengan kegagalan dan terus berusaha mencapai kejayaan. Selain itu, dalam novel ini, Zainuddin mencintai Hayati dengan sepenuh hati, tetapi pengorbanannya tidak dihargai. Ini dapat menyedarkan diri saya bahawa dalam kehidupan, keikhlasan dalam berbuat baik
tidak selalu dibalas dengan baik. Oleh itu, melalui novel ini, saya dapat mendidik diri saya agar tidak mudah berputus asa serta mementingkan untuk sentiasa menghargai nilai-nilai kemanusiaan seperti keikhlasan, kesetiaan dan pengorbanan. Pada pendapat saya, Tenggelamnya Kapal Vanderwich adalah sebuah novel yang penuh emosi dan nilai moral yang mendalam. Walaupun novel ini mengangkut tema cinta, turut memaparkan kepincangan adat serta perjuangan seseorang dalam mencari kebahagiaan. Saya mencadang agar pembaca membaca novel ini. Novel ini bukan sekadar kisah cinta tragis tetapi sebagai cerminan masyarakat yang masih berpegang kepada adat tanpa mempertimbangkan perasaan dan kebahagiaan individu. Sekian, terima kasih.